Pada tahun 2024, beberapa tahun lepas, harga emas mencatatkan RM372 per gram. Hari ini, Januari 2026, harga emas sekitar RM613 per gram. Jika anda sudah mulakan tabungan emas tahun lepas, tetapi berhenti menabung atau hanya menabung sekali saja, anda sudah terlepas merasai keuntungan emas dari kenaikan harga hampir 32% dalam masa setahun sahaja. Apa pengajaran yang kita boleh ambil di sini? Harga emas memang ada naik turunnya dalam jangka masa pendek, tetapi harga emas naik secara purata 10% setahun. Bermakna kenaikan harga emas sebenarnya sudah dijangka. Anda tidak perlu tunggu waktu terbaik untuk menabung emas. Kerana harga emas murah sudah menjadi sejarah. Emas adalah simpanan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun simpanan. Bermakna harga emas yang anda rasa mahal sekarang akan menjadi murah 2 tahun akan datang. Jadi anda tidak perlu risau dengan harga emas. Yang patut anda risau adalah jika gerai emas anda tidak bertambah. Anda boleh terus konsisten menabung serendah RM100 tanpa melihat harga emas. Kerana apa yang perlu anda buat hanyalah menukarkan wang kertas kepada bentuk duit logam sahaja. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya ataupun tekan butang sign up. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu lebih lanjut mengenai emas.